Hello Jack， 等一下哦，你跟我讲哦，他们几时装水机啊？然后 Tak apa, saya puasa lagi sejam nak berbuka. 然后下个礼拜我们一起出来喝茶哦。OK， 拜拜。小姐，可以给我点东西吃吗？我真的是没有带食物出来，我很饿嘞。也没有带钱出来。没有啊？我真的没有带钱出来，一点都没有。哇，这么孤寒的你。然后我只带个电话出来罢了。Pakcik nak ambil makanan saya. Terima kasih. Ni macam lah, kita duduk satu Malaysia mah. 要吃东西又不给，钱又不给。 Kenapa bagi semua makanan bagi Angga tadi? Ibu kata dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Adik, kenapa ni? Pakcik tu nampak lapar. Ada bagi semua makanan kita. Oh, tak apa. Ibu ada bawa roti. Berbuka kita makan roti je, okey? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sini saya ada bawa sikit makanan untuk awak berdua. Tak apa. Kami okey. Dah biasa dah makan roti. Wow, ini mi buah yang Aziz Cing nak makan tu ke ibu? Sedapnya. Yang ini ambil, bawa balik. Tak apa. Tak payah susah-susah. Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Awak Yo Pei-wen kan? Yelah. Wah, dah berjaya awak sekarang ya? Jom kita makan.